Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi tips. Tip macam mana kita nak test angin blower kita kuat ke perlahan. Okey, apa yang kita perlukan sebenarnya sehelai tisu je. Okey, apa tisu ni kita nak kena buat dengan tisu ni? Kita letak je dekat blower ni, dekat vent dia ni, keluar. Kemudian kita main dia punya button ni. Speed dia ni. Okay, nampak speed nombor 2, speed nombor 3, speed nombor 4. Okey. Di sini saya nak bagi tahu, kalau anda dah pusing sampai speed nombor 4, angin blower tu masih lagi perlahan, biasanya ada 2 punca. Punca pertama, cooling coil tu kotor ataupun ni. Cuba zoom sikit, tengok. Ini namanya cabin filter. Kalau cabin filter ni, keadaan macam ni, tengok saya tiup. Tengok saya tiup angin pun tak tembus, nampak? Angin pun tak tembus. Nampak tak? Inilah keadaan kalau angin blower kita perlahan. Nampak? Kalau dah macam ni, angin tak tembus, memang kita tak rasa angin lah. So, aircon kita pun akan kurang sejuk. So, kalau kereta anda tu kalau boleh, cucilah cabin filter ni setiap bulan ke, setiap 2 minggu ke, lebih kerap, lebih bagus. Okay? So, kalau kereta anda ada masalah yang sama, masalah aircon tak settle, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Post. Sampai hari ni settle.